konsep alif bata tu. Mungkin saya yakin ramai sangat yang baru kenal ni atau dengar kata alif bata ni. Mungkin boleh cerita sikit tak? Simbolnya alif bata ni, tanjak simbol yang mewakili tanah orang Melayu. Kita lah orang Melayu kan. Kalau kita tak jaga, kita tak sayang, memang kita punya apa yang kita sebut sebagai warisan, siapa lagi betul? Kita lah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tak ada orang tu ni kan. Bukan dekat kita resis 3R kan. Tak boleh lah kan. Daripada situ, alif bata ni dia melambangkan alif, bata. Alif tu simbolik kepada Al-Quran, melambangkan agama Islam lah. Alif kan, satu Allah kan. Betul ba ni dia melambangkan kepada keris dan juga bangsa lah. Kita sebagai orang Melayu, sebenarnya hulu keris ni melambangkan satu etnik lah kan. Contohlah macam orang Banjar ke, Keris ke. Ta ni dia melambangkan kepada tanjak, tengkolok, melambangkan tanah yang dia pijak, iaitu tanah kita lah, tanah Melayu. Kita yang pijak kan. Penting. Jadi di satu sudut tanjak ni sebenarnya mengingatkan kita lah. Mengingatkan kita paling tadi tu. Kita, dia mesti relate. Tanjak, keris mesti relate. Mesti bersatu juga walau macam mana pun. Sebab tu lah benda ni hilang sebenarnya dalam jati diri orang Melayu kita sendiri. Selepas merdeka, masa tu British kan, dia tak bagi kita pakai keris sebagai identiti IC kita lah. Dulu keris ni IC sebenarnya untuk moyang kita semua dulu kan.